Oh, nampak tu? Aku dah agak dah. Nampak tu? Besar ikan tu. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, bertemu kembali kita di dalam Sarawak Channel 88 Carry. Alhamdulillah sahabat. Sekarang ni saya berada dekat ni Banting. Saya nak cubalah menjala dekat sini lah. Tak tahulah ada ke tak ada. Cuaca alhamdulillah padu dan mantap. Ini ada satu penampakan baru lah. Kepada siapa-siapa yang nak boleh tengok dekat Shopee. Okeylah, jom. Saya nak tebar dulu. Tak tahulah permulaannya kita di sini. Tak tahu ada ke tak ada. Cari ikan haruan, ikan talipia dan sebagainya. Apa yang ada je lah. Di samping kita belajar-belajar menebar ni kan. Kena buang selalu. Tak tahu, air cantik ni lah. Kopik. Aduh, aku tak tahulah kau. Jangan ada orang kenal dah lah. Malu saya sama. Okey, yang pertama jom. Kita kampung. Panas kan? Panas. Macam ni mah. Buang je je mah. Sini. Sampai tak? Tu atas ni. Tu lah. Gaya macam sampai. Up. Okay, alright. Ceng. Pertama. Alamak, pertama koncup pula. Dia kat sini ni. Air mati. Air laut mati Uish, bahaya lah. Sangkut ni tak boleh turun ni. Tak ada. Yang pertama dah tak ada. Yang kedua, sekejap. Boleh lah. Segedas tak ada. Sangkut je ada. Alamak. Kecil dan cinonek. Kalau ada kita stay, kalau tak ada kita out lah. Saya pun baru belajar juga bang. Alah, tak jadi ya. Betul lah ni. Tak jadi. Biasanya tak jadi macam ni ikan besar. Nampak tu? Aku dah agak dah. Nampak tu? Besar ikan tu. Besar. Tak jadi ikan besar Kalau jadi ikan tak besar. Ini talipia laut. Bukan talipia laut. Air laut masuk. Ya Allah, ya Tuhan aku. Okey, besar ni. Masuk. Jaya.
air Kalau buang sekali lagi, ada lagi tak? Ini rilis lah, kecil. Okay, jom. Yang kedua. Ni, try sini lagi. Kita akan menghala ke sana. Cangkuk macam ni juga. Baru jadi kau. Wow, baru jadi. Dia kena cangkuk juga macam mana pun. Tak ada Kembang tak ada Dia kena koncup. Juga. Jom tukar tempat. Baru seko besar saiz. Alah, benci. Koncup. Yang ni mantap. Ada orang. Tak tahu ikan apa. Berat ni. Berat lumut ni. Apa tu yang padu sangat tu? Besar. Ada orang besar. Ada. Eba tak rekod pula. Off record ni besar ni. Mantap. Mantap padu. Tu dia. Teruskan lagi. Nak tebas ke sana pula. Tak tahu ada ke tak ada. Dah ada dah. Barang dah ada. 2 baldi bawah. Jom kita ke depan sikit. Rekodnya semua kat bawah. Okey, jom. Kita ke depan sikit. Kita ke sini sikit lah. Lepas tu menghala ke sana, ke kunci air. Katanya kunci air tu ada besar-besar. Katanya lah. Tapi tak tahu. Kita try dulu. Kita try baru kita tahu. Macam biasa, pok biasa. Nampak penghadang tu, pok biasa lah tu. Hari ni hari biasa. Tak ada orang. Kena kalau hari cuti ramai. Sedap tak buang-buang macam ni, sedap tak? Sedap kot. Awal-awal pun dah tak syok lah. Tak boleh. Tak boleh macam ni. Dia awal-awal kena syok. Baru belajar bang. Baru belajar. Ya Allah ya Tuhanku. Boleh ke? Boleh lah. Ada ke? Gaya macam ada Gaya kita macam ada. Tapi macam tak ada pun ada. Alamak, kecil ni. Oh, besar. Mak dah tu. Wih, besar. Besar. Koncup je besar. Dia kalau tempat ikan, walaupun koncup ada. 2 ekor juga. Itu dia penampakan ikan yang padu dan mantap. Basah juga lah. Kecil relay macam biasa. Tak ada apa. Alamak, kecil ni. Enak. Jangan. Aku nak lepas ni kau. Uish, ada lagi satu.
Saiz ada jugalah. Boleh lah. Boleh lah tu bang. Jom lanjut sahabat. Saya nak pindah ke sana sikit. Kerja tak anu lah. Tak clean. Kerja tak clean. Betul lah. Test Test je. Ada ke tak ada, tak tahu. Ya Allah ya Tuhan. Alamak kencuk pula. Dapat ikat tepi je lah. Tak ada. Tak ada ni. Tadi ada padu. Saya tak rekod pula. Tinggal katak padu. Ada lah. Ada juga. Tu ni. Tapi tak padu lah. Saya tak padu. Tapi ada lah. Tiap-tiap kali buang kita kena rekod kalau menjala. Ya Allah, takut tak kembang. Tak kembang jauh. Tak dapat lah ni. Ada. Ada kan. Besar kan. Ui nah. Ui, dia kenapa tu? Oh, boleh lah. Boleh jugalah. Mana tadi? Kayu patutlah. Kayu. Kayu ni mantap aduh. Tak ada Tadi ada. Dia dah diselimuti. Dah selimut lah. Tak ada ke bang? Tadi ada bang. Jatuh ke? Oh tu dah jatuh. La ilaha illallah. Besar pula tu. Macam mana boleh jatuh bang? Ya ada dah bocor. Balingan yang seterusnya tak tahu ada ke tak ada. Pegang gaya macam koncok. Bismillah. Wah, boleh lah. Tak ada. Biasa koncok macam ni ada. Kecil. Ada kecil lah. Balingan yang seterusnya. Yang keberapa tak tahu lah. Mantap lah. Boleh lah bang. Kalau kawasan lapang sangat saya rasa. Ada. Ada. Baru cakap kawasan lapang Biasa tak ada kawasan lapang ni. Dia akan lari. Ikan kat tepi. Mantap padu. Apa tadi tu? Ke tak ada apa? Lain lah. Tak ada apa. Ceng. Tak ada lah. Ada pun seekor je kecil. Kecil sangat lah.
Okey, kita patah balik sahabat. Dekat kunci air tu tak ada lah. Dah berapa kali tebar, 10 kali tebar tak ada. Kita patah balik sini. Nak pergi sebelah sana. Nak pergi sebelah sana. Jom. Aduh, tak ada orang. Oh. Kita main sebelah sini tengok macam mana. Kita pergi sebelah sini tengok pula macam mana. Ada apa? Tak tahulah. Jom. Kita dah cuba baru tahu. Sini redup sikit. Alright, jom. Di tempat yang seterusnya. Tak tahu ada ke tak ada. Hebat je. Biasa ikan main kat tepi-tepi. Air penuh. Jadi dia apa ni, bebas untuk ke sana ke sini. Air tak penuh pun tak ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada keberuntungan. Aduh, situ je. Mantap, aduh. Tak ada. Tak ada. Oh, ada. Aduh. Ada ke? Tak, ya macam ada. Ada ke? Alah, oh. Tiada baris kata yang dapat untukmu dalam mengejar impian. Ku korbankan bahagia. Apa tu? Ada jugalah seko. Alhamdulillah, syukurlah. Boleh ya. Ya Allah. Kela. Tersandung. Main di tepi. Ada. Oh, main tepi je Seko dua pergerakan. Ikan apakah? Oh, ada. Seekor je. Sekali tebas ekor. 10 kali ada 10 ekor. Tebas tepi. Tu dia sahabat. Allah. Saya tak besar. Apa lagi? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kembang. Main tengah dah betul. Air pasang ni sahabat. Kalau kita tengok pergerakan air ke sana. Sana tadi kunci air tu lah. Air pasang. Mana ikan dah main tepi ni. Oi, berat bertahan. Tak ada lah. Mana sikit, cuba tengok jauh sikit. Okeylah sahabat, kita dah berpindah kawasan sahabat. Nampaknya air dah pasang ikannya dah jalan dah sahabat. Sekarang ni saya berada dekat kunci air ni yang mana tahu ini adalah tempat yang apa ni, yang berwaduh selalu menjala tu. Dan video yang lepas ni saya pun nak cuba jugalah kat sini. Biasa saya main sehujung sana
Lepas tu dekat kunci air sana, biasanya saya main sana. Itulah kita try kat sini tu. Tak tahu macam mana. Oh, laju. Laju oh. Tak tahulah ada ke tak ada. Jom. Tebaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap padu. Lompat-lompat ikan. Tapi sebelah tepi. Saya dah tengok lah kawasan ni. Masa air surut kan, kering. Tadi ada off record tadi. Ikan dah langgar. Angkat-angkat naik atas tak ada tak ada je. Macam kompau je. Kompau. Sekali lagi. Tak ada juga, saya pindah lagi. Ada ke tak ada? Tak ada juga, kita pindah Kita pindah main kawasan rumput pula. Sini rumput dia jarang. Tak ada yang gedar-gedus. Bermana tak ada sahabat. Tak ada. Jom kita pindah lagi. Kosong. Okey lah sahabat, ini dah ke tempat yang seterusnya lah. Tak tahulah air dia bergerak pasang. Susah sikit dia ni ada. Tapi cuba tak salah Cuba tak salah. Tadi saya dah tebar lah tapi tak rekod. Alhamdulillah ada lah. Kita test dulu. Tak payah. Tak payah. Sendiri je lah. Sendiri mau ingat je. Tadi tebar cantik Ni dah buat video tak tahu cantiknya macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah bang. Berut. Air dah bergerak pasang ni. Biasa ikan main tepi. Tak apa, dia berut pun tepi kan. Macam ada. Sebab tempat ni dia memang ada kecil dia. Memang kampung dia ni. Nampak. Ada tapi tak banyak. Seko kecil Turun lagi. Cuba lagi. Mak ni. Takut dia ULAR. Tak tahu lah ada ke tak ada. Air dah bergerak pasang. Tebaran ke tengah. Koncup. Tak ada. Dia air tu hari tu. Tak ada lah. Ada pun kecil. Tak ada. Jom pergi sebelah sana sikit. Kawasan yang kecil. Okeylah, jom. Yang seterusnya, mungkinkah yang terakhir? Tak tahu lah sahabat. Okey kita cuba lagi. Mungkinkah yang terakhir? Seringkali hati bertanya, tiap saat kita bersama. Ya ya. Boleh lah Ron. Rasanya ikan dah pergi sana dah sahabat.
Dah pergi sana dah. Ikan dah tak ada dah. Dah berjalan-jalan. Oh, ada. Ada tu. Ada juga ke? Ada melawan ke? Besar tak ada lah. Nampak tu. Dia sampai naik atas tu. Ada. Besar sikit ada. Ada. Mantap. Yes. Banyak. Alhamdulillah. Banyak lah. Satu boleh kita masukkan dalam tong. Ada beberapa ekor je lah. Anak ikan kita lepaskan balik. Kating pun dah ada kan? Biasa tak ada kating. Ikan kating pun dah ada. Mananya airnya? Air dah bergerak. Tu boleh? Ini boleh. Inilah. Boleh lah. Pada teringin sangat nak makan kan? Semuanya teringin. Mantap baru. Dah ada adik baru ke? Betul. Mantap padu. Okey bang, kita tebar tempat kecil ni sekali. Sebab tebaran saya ni koncop. Saya saja je lah main-main je sahabat. Untuk memenuhi video saya ni. Mantap padu. Video tak padu hasilnya. Laut pun tak padu. Dia rezeki Allah memang macam tu. Kadang-kadang kita padu, kadang-kadang kita tak padu. Senangnya. Wih, sangkut lah. Banyak sangkut lah. Kalau tak bersang sangkut macam ni payah. Sangkut apa tak tahu. Kayu. Hai bang. Sangkut. Ada sangkut memang tak dapat lah. Okey, yang terakhir. Balik dengan yang terakhir. Ada ke? Tak tahu lah. Kalau tak ada kita buang kat tempat yang last kita tu. Tak ada lah sahabat. Seekor pun tak ada. Okey lah, jom. Let's go. Tebaran off record. Ada Ini kan terakhir. Tapi Sarul tak puas. Jom, saya nak tebar lagi sahabat. Tak puas hati ya. Kat sini je saya memang tak puas hati. Ada je. Tiang lampu menjadi saksi. Saksi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tak macam ni. Dia kumpulan macam tu. Ada. Okey. Jangan sangkut dah lah. Jangan sangkut dah lah. Gaya macam tak ada. Tak ada lah. Buat video tak ada. Tak buat video ada. Main tepi je.
Ada juga lah. Tapi ikan kecil Apa tu? Kalau besar tak apa lah. Lepas terus. Ya, enak. Tebal lagi sekali lagi. Ada. Video off record. Wuih. Oh, ada satu. Besar-besar lah. Dia satu tapi besar. Okeylah sahabat. Saya dah selesai dah. Alhamdulillah. Berkali-kali punya tebaran tadi. Ada juga lah hasil. Alhamdulillah lah. Walaupun sekali tebas seko, Itu dia. Alhamdulillah. Padu-padu. Syukur. Yang ni besar ni. Yang ni besar. Oi, sabar bang. Besar mantap. Aduh. Alhamdulillah lah. Ada jugalah. Saya ambil yang besar-besar je. Yang kecil-kecil semua saya release. Ada juga ni. Ini pun besar juga ni. Ini pun besar juga. Bawah ni pun mantap. Aduh. Alhamdulillah. Yang ni pun besar. Ada betina, ada jantan. Yang ni jantan ni. Yang ada merah-merah ni jantan. Yang ni betina. Yang ni pun betina. Jadilah sahabat. Lauk-lauk kita pada tengah hari ni. Balik terus goreng, tinggal beli sayur je kan. Balik terus goreng, tinggal beli sayur je. Alhamdulillah, ada jugalah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Saru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Ada sahabat, ada setengah baldi. Aduh, jadilah. Alhamdulillah, syukur.